3 negara yang mempunyai pulau paling banyak di dunia. Disclaimer, ini bukanlah negara Jepun ataupun negara Indonesia yang berada di dalam senarai ini. Tapi korang akan terkejut, negara-negara ini pun mempunyai pulau yang banyak ke? Yes, negara ini mempunyai ratusan ribu pulau. Di tempat yang ketiga adalah negara Finland yang mempunyai pulau sebanyak 178,947 gugusan pulau. Disebabkan pengairan zaman air batu yang terakhir, timbullah banyak pulau-pulau yang dilutupi oleh glasier pada zaman-zaman tersebut. Di tempat yang kedua adalah negara Norway. Seperti kawasan yang sama, iaitu kawasan Skandinavia, Norway mempunyai gugusan pulau sebanyak 239,057 gugusan pulau. Kebanyakan pulau-pulau ini bukan sahaja dijumpai di pesisiran pantai yang dipenuhi dengan fjord, tetapi juga di kawasan-kawasan tasik pulau lah kira. Di tempat yang pertama, ini adalah negara Sweden. Sweden, ibu kotanya sendiri merupakan pulau. Ibu kota Stockholm merupakan pulau yang berada di kawasan tasik. Diberikan sambungan melalui jambatan-jambatan yang dibina untuk memberikan konektiviti ke pulau-pulau Stockholm. Yes, korang boleh Google. Inilah 3 negara yang mempunyai pulau paling banyak di dunia. Dan jangan lupa follow saya, Oktoman Fazil.